Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu isu yang sangat dekat dengan hati ramai rakyat Malaysia. Terutama mereka yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 atau lebih dikenali sebagai generasi X. Mungkin anda sendiri tergolong dalam golongan ini. Kerja masih belum habis, tanggung anak yang masih belajar, tapi dalam masa yang sama masih juga kena jaga mak ayah yang sudah tua. Inilah yang orang panggil sebagai generasi sandwich. Tersempit antara dua tanggungjawab besar. Okey, mari kita tengok realiti generasi X. Cuba bayangkan, umur dah 50-an, kerja masih banyak, komitmen makin tinggi. Anak nak masuk universiti, yuran semakin mahal. Mak ayah pula semakin uzur. Perlukan rawatan, ubat-ubatan dan perhatian. Dalam keadaan kos sara hidup yang terus meningkat, ramai generasi X terasa terhimpit, bukan kerana malas, tapi kerana sistem dan keadaan hidup makin mencabar. Kita sering dengar orang cakap, kerja kuat, nanti senang bila pencen. Tapi realitinya bila sampai umur pencen 60 tahun, masih ramai belum bersedia dari segi kewangan. Simpanan KWSP pun belum cukup. Cadangan lanjutkan umur persaraan. Baru-baru ini ada pakar ekonomi mencadangkan supaya umur persaraan dilanjutkan daripada 60 ke 65 tahun. Tujuannya ialah untuk beri ruang kepada generasi ini kukuhkan kewangan mereka. Tapi di sini muncul persoalan besar, adakah wajar umur persaraan dilanjutkan? Atau adakah ia hanya akan menambah tekanan kepada golongan yang dah pun letih bekerja? Kita kena lihat dari dua sudut. Yang pertama, satu sisi yang melanjutkan umur persaraan boleh bantu individu tambah simpanan dan terus produktif. Tapi dari sisi lain, ia mungkin menutup peluang kerja untuk generasi muda yang baru nak mula kerja. Tekanan dan kesan sosial. Kita kena akui, tekanan hidup generasi ini sangat besar. Duit keluar kiri kanan, anak, mak ayah, bil, rumah sewa, kenderaan, elakkanlah buat loan riba dan macam-macam lagi. Janganlah terbabit dengan hutang riba. Ada yang terpaksa buat dua kerja, ada yang walaupun dah hampir 60 tahun masih belum mampu menabung untuk hari tua. Kualiti hidup jadi semakin menurun. Bukan sebab tak pandai urus, tapi sebab sistem dan kos sara hidup tak berpihak kepada mereka. Nasihat dan saranan, baik, marilah kita sama dengarkan dan kita ambil iktibarlah. Saya nak bagi beberapa nasihat dan pandangan. Pertama, kepada generasi X, jangan malu untuk rancang semula kewangan. Kurangkan gaya hidup mewah kalau belum perlu. Pakailah apa yang ada, janganlah ikut orang, janganlah ikut dengan hawa nafsu. Fokus pada kesihatan, simpanan dan hubungan Allah dan keluarga. Kepada generasi muda, hargai pengorbanan ibu bapa anda, jangan fikir mereka kuat selama-lamanya. Cuba bantu mereka dari segi emosi dan kewangan bila perlu.
kepada pembuat dasar dan majikan. Tolong beri fleksibiliti kepada pekerja berusia, kerja separuh masa, option kerja fleksibel atau program latihan semula supaya mereka terus relevan, insya-Allah. Jadi kita tengok hari ni barang semakin lama semakin naik, kos sara hidup semakin tinggi. Kesimpulannya, isu ini bukan sekadar tentang umur persaraan. Ia tentang bagaimana kita sebagai masyarakat boleh lebih empati dan bersedia menghadapi cabaran hidup yang makin kompleks. Allahu Akbar. Kalau anda rasa topik ini penting, tekan butang like, kongsi video ni, share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ni supaya lebih ramai boleh faham realiti hidup generasi X di Malaysia. Saya doakan semua yang menonton, apa jua generasi anda, terus kuat, bijak mengatur kewangan dan hidup dengan penuh makna dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Islam yang sebenar, Islam yang seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Insya-Allah hidup akan ada kejayaan. Biarlah dekat dunia ni susah, tapi dekat akhirat insya-Allah senang. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.